Oh, jadi pendapatan sekarang ni lah jual kuih apa semua nak buat kuih lah. Kuih apa Kak buat sekarang? Kak hantar jagung, samosa, lepas tu ada makaroni, cheese. Kak lah. Kadang ada kawan yang biasa dia dah order gitu lah. Pendapatan dia jaga mak lah. Jaga mak lah kat sini. Lalu hari biasa pun seorang kat rumah? Kerja? Mak lah. Saya dia jual kuih. Hantar kuih dekat bazar. Tapi kalau tak ada musim bazar pun, hantar kat kawan saya dekat depan sekolah agama sini. Dengan ada satu kedai dekat Jalan Bandar Lama. Hantar kuih lah, buat kuih. Kuih je lah pendapatan. Kan? Lama dah buat kuih? Sejak saya berhenti kerja 2016, 2017 saya umur 6 tahun saya dah berhenti. Oh, dah berhenti kerja umur 6 tahun. Anak umur 6 tahun lah. Macam mana akak punya kehidupan lepas akak ni? Macam tu lah. Mana pagi buat kuih? Buat kuih. Uruskan dia. Kalau seorang rendah dulu sebab lagi sibuk dia seorang rendah. Sebab dia sekolah sampai petang. Sekolah rendah agama sekali lah. Saya uruskan dia, hantar kuih. Lepas tu duduk rumah je lah. Uruskan mak. Macam tu lah. Beli barang. Jaga lagi. Masak. Ada bagi ni. Barang boleh lah untuk Ramadan, untuk ni raya, bawa susu. Susu ni daripada Mami Hana. Jadi nanti bolehlah bantu-bantulah sikit untuk Ramadan dan hari raya ni. Cuma tak dapat rezeki lah nak jumpa dengan mak. Sampaikan salam saya. Okay. InsyaAllah. Terima kasih banyaklah terima kami lawatan.